sakit kepala, panas lidah, panas badan, punya anxiety. Saya ada satu patient yang berumur 62 tahun datang daripada Perak. Dia mengidap penyakit ni dah lama, bertahun-tahun. Panas dalam kepala, lidah pedih, belah kiri panas, mulut kering, lepas tu kepala sakit, kepala sengal, kepala pening, gelisah, seram sejuk, gelabah, leher tegang, bahu belikat, semua sakit daripada leher, bahu dengan belikat, satu badan sakit. Lepas tu perut dia pedih, perut dia rasa panas. Lepas tu dia rasa semak, perut dia rasa memulas, telinga macam ada air, rasa macam tak berapa nak dengar telinga dia. Rahang ni sakit, lepas tu tekak tercekik, lepas tu mulut dia pahit, kering, mata dia berat, badan dia lemah, lepas tu dia rasa macam kepala dia melayang, seram sejuk semua ada. Dengan tekak rasa tak sisa, badan panas semua. Jadi saya tengok simptom tu, saya kata ini anxiety ni. Saya kata anxiety puan, ya ke doktor? Tapi saya dah rawat, orang kata saya mengidap angin, gastric GERD doktor. Saya dah makan ubat gastric GERD dengan angin dah lama, ubat saraf pun saya dah makan doktor. Semua ubat angin apa benda kala semua saya dah makan. Yang peliknya doktor, saya dah scope semua, dah check semua, jantung, check janda, check perut, dah scope telinga, semua saya dah buat dengan doktor pakar telinga, pakar perut, pakar jantung, pakar semua saya dah buat doktor. Tapi tak baik-baik juga. Ustaz pun saya dah pergi jumpa, bomoh pun saya dah pergi jumpa doktor. Saya dah usaha tradisional pun dah buat juga. Saya tengok doktor Man ni dekat TikTok, saya nak cubalah. Mana tahu tiba-tiba serasi dia kata. Saya kata puan, insya-Allah saya tengok puan punya simptom ni, saya yakin ini simptom anxiety yang menyebabkan simptom sakit macam ni. Ya ke doktor? Tapi kenapa doktor lain tak tahu? Entahlah puan, kemungkinan dia orang tak pernah jumpa ataupun dia orang tak sangka bahawa sakit anxiety ataupun psychosomatic disorder ni boleh mengganggu badan-badan. Mungkin dia orang tak perasan kot, ya. Tapi saya ni mengidap puan, saya ni mengidap penyakit anxiety lama. Simptom-simptom yang puan rasa ni semua saya dah rasa. Jadi kemungkinan kenapa? Kerana dia orang tak pernah kena kot. Saya pernah kena, ya. Tapi tak apa, tak penting tu semua. Yang penting Allah kita jumpakan hari ni. Saya bagi ubat anxiety kepada dia separuh je, bukan sebiji, separuh. Alhamdulillah, tak lama, setengah jam hilanglah simptom dia satu persatu. Lidah lagi tak padas, lidah dah tak kebas, kepala dah tak pening, perut dah tak angin, dah berdebar, semua hilang serentak semua. Lepas 45 minit saya bagi dia makan mi goreng pedas dan dia boleh makan kopi. Dia kata doktor tak berani doktor, saya dah lama tak makan, saya tak makan gandum, saya tak makan benda yang berangin, saya tak makan buah-buahan, saya tak makan sayur, saya makan sawi saja dengan nasi saja doktor. Tepung gandum barang-barang semua saya tak makan doktor, sampai saya pucat. Saya punya darah pun dah makin kurang doktor. Anak-anak semua tegur saya, tapi saya tak berani nak makan. Tapi puan tak makan, puan baik tak? Sama juga doktor, saya pantang pun gitu juga. Harap-harap kali ni berkesan. Dia makan mi goreng sedap, dia minum kopi ais tu sedap. Saya bukan nak suruh dia minum kopi, saya bukan nak suruh dia makan mi goreng. Saya nak tengok trigger ke tak trigger. Tak sakit, tak pedih, tak panas, tak pening, tak apa, semua tak ada gastric, tak ada angin. Rupanya simptom-simptom perut yang dirasakan sebelum ni rupanya anxiety. Anxiety boleh tiru simptom gastric dengan GERD. Kalau gastric dengan GERD dah sembuh dah. Gastric paling lama 2 minggu dah baik. Kalau GERD makan ubat sebulan tu, paling lama sebulan tu dah baik dah. Campur dengan pantang, tak makan pedas, tak makan masam, tak minum kopi, tak minum teh, tak makan ubat tahan sakit yang kuat, dah kawal lah semua masalah, semua pemakanan dah jaga dah, tapi tak baik juga. Maksudnya simptom dekat perut yang kita rasa tu adalah simptom anxiety. Anxiety boleh tiru gastric dengan GERD sebiji-sebiji. Dia boleh tiru migraine, dia boleh tiru masalah saraf, dia boleh tiru sakit telinga bersing, dia boleh tiru vertigo, dia boleh tiru masalah sendi, dia boleh tiru saraf, semua dia boleh tiru. Sebab otak belakang kita yang mengawal dari rasa yang menyebabkan simptom di badan kita. Badan kita sakit kerana 3 sebab. 1, memang badan kita fizikal yang rosak. 2, kalau kita kena sihir atau pembuatan orang santau pun badan sakit. Yang ketiga, badan kita boleh sakit kerana otak minda. Jadi kita rawat, doktor kata semua normal, tak baik juga, tak baik-baik. Kita jumpa ustaz, bomoh pun tak baik juga. Kemungkinan otak kita lah yang punca kenapa kita mendapat simptom badan-badan sakit, psychosomatic disorder. Faham? Trauma dan juga trigger mencetuskan kerisauan, ketakutan yang terlampau dan mencetuskan simptom-simptom fizikal yang sakit macam tu. Ramai orang tak percaya. Saya dah mengidap penyakit ni, saya tahulah. Kalau tak percaya, boleh datang jumpa saya buktikan. Kalau dah percaya, ikutlah macam mana saya ajar nak baik anxiety tanpa ubat. InsyaAllah kita boleh baik anxiety tanpa ubat. Buat masa sekarang, kalau siapa-siapa yang tengah makan ubat, teruskan doktor pakar punya ubat tu, dan pada masa sama ikut step macam mana saya ajar untuk
kenali trigger-trigger dia dan elakkan trigger-trigger dia sambil kita mengawal dan juga kontrol mindset kita, reset otak dia. Aku baik, aku cut, Allah tolong. No takut tu semua benda. Jangan takut dengan makanan, jangan takut dengan ubat-ubatan, jangan takut dengan doktor, jangan takut dengan kolesterol, kecil manis, darah tinggi, kolesterol, sakit jantung, gastric GERD, apa semua jangan takut. Kalau kita takut sangat dengan apa benda kat luar sana, maka dia akan mencetuskan kerisauan yang terlampau, maka keluarlah simptom-simptom anxiety tu. Faham? Takut, panik normal. Benda tu, risau tu normal, marah tu normal, stres tu normal, masalah tu normal, anxiety tu normal, panik tu normal. Cuma kita kena kawal dia, kawal ketakutan kita, kawal kerisauan kita, kawal panik kita, kawal risau kita, kawal anxiety kita, kawal perasaan kita, kawal mata kita, telinga kita, mulut kita, tahi kita kena kawal. Tengok yang elok-elok, mulut cakap yang elok-elok yang positif, telinga dengar yang positif, tangan type yang positif, Google yang positif, otak fikir yang positif, no negatif. Okay, follow saya akan reset otak hampa. Follow step, tak payah jumpa saya pun tak apa. Okay, tak payah jumpa, syaratnya dengan dengar cakap saya dan percaya cakap saya dan follow dan buat step-step yang saya ajar. Itu saja syaratnya nak baik. Ubat on dulu sampai dah stabil baru kita off. Okay, tak yakin, tak percaya, datang sini saya buktikan, then baru hampa percaya. Okay, so follow. Kalau tak follow nanti hampa rugi. Follow sebab apa? Sebab saya akan share yang positif untuk hampa. Okay.